Kadang-kadang kita sibuk cari rezeki kerja siang malam, tapi kita lupa satu benda penting. Apa jadi kalau kita tiba-tiba dah tak ada esok? Aku ada satu cerita ini pasal kawan baik aku sendiri, Arif. Arif ini orang yang baik. Dia kerja makan gaji, ada keluarga kecil, anak 3 orang. Hari-hari dia ulang-alik kerja, balik rumah mesti singgah kedai beli jajan untuk anak-anak. Senang cakap, Arif ni jenis lelaki family man lah. Tapi satu pagi aku dapat call yang aku takkan lupa sampai bila. Arif accident masa on the way kerja. Tak sempat pun nak ucap selamat tinggal dekat isteri dengan anak-anak dia. Masa aku sampai hospital, aku tengok isteri dia duduk termenung tepi katil, anak-anak kecil berlari sana sini tak faham apa yang berlaku. Sumpah, berat hati aku tengok. Memang betul Arif ada duit dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Tapi semua orang tahu proses nak keluarkan duit kumpulan wang simpanan pekerja itu bukannya terus masuk akaun esok. Keluarga dia perlukan duit hari itu juga untuk terus hidup. Nak bayar rumah, nak beli susu, nak uruskan pengebumian. Masa itu aku sedar, duit simpanan kita belum tentu boleh cover kejutan macam ini. Sejak itu aku mula fikir, kalau benda sama jadi dekat aku, macam mana dengan keluarga aku? Aku ada simpanan, ya, tapi cukup ke untuk anak-anak aku sampai besar? Kalau aku sakit kritikal dan tak boleh kerja, siapa nak tampung kos hidup? Dalam pencarian aku jumpa satu benda yang ramai tak tahu. Lindung KWSP. Rupanya, duit akaun 2 KWSP boleh guna untuk beli perlindungan nyawa dan penyakit kritikal. Bukan medical card, tapi perlindungan asas yang penting gila. Premium tak payah keluar cash pocket pun. Serendah ringgit Malaysia, 30 setahun dah boleh mula. Apply online, 5 minutes settle. Aku terus teringat balik kad Arif. Kalaulah masa tu dia sempat ambil plan ni, at least keluarganya ada backup sementara tunggu duit lain masuk. Beban itu mungkin kurang sedikit. Sejak itu, aku tak tunggu dah. Aku ambil e-lindung guna akaun 2 aku. Aku bukan kaya, tapi aku tahu, dengan langkah kecil ini, aku sudah bagi hadiah besar untuk keluarga aku. Hadiah ketenangan. Sekarang bila aku tengok anak-anak tidur malam, aku rasa lega. Sebab aku tahu kalau apa-apa jadi, diorang takkan ditinggalkan kosong. Kawan-kawan, hidup ini kita tak tahu bila akan berhenti. Tapi kita boleh pilih untuk tinggalkan sesuatu yang bermakna untuk keluarga kita. Kalau engkau pun rasa benda ni penting, aku share info ni kat sini. Boleh tengok sendiri, abanginsuran.com. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu musibah. Lindungilah keluarga sekarang, sementara kita masih ada peluang.